Wujud-wujud ni, okey. Apa kita rasa kita memiliki sesuatu ni? Saat ni hasil apa dia? Ni hasil anak ni. Ni gelas anak. Apa kita kata ni milik saya, ni milik saya? Kerana kita ada. Kerana kita wujud, kita boleh mendakwa ni milik saya. Ni milik saya. Nah, maka manusia ini antara masalah dalam hati dia apabila dia merasai memiliki sesuatu. Memiliki kepintaran, memiliki kehebatan, memiliki goni-goni. Sebab tu dia sama naik dengan Tuhan. Apabila Tuhan ambil, dia kata Tuhan ambil milik saya. Milik apa dia? Dirimu kamu tidak miliki. Nyawamu kamu tidak miliki. Nafasmu kamu tidak miliki. Di mana mu sebenarnya yang mu mendakwamu ada, mu memilikinya? Mu sendiri tu siapa dia? Contohnya hamba tunjuk kepada diri hamba, muhaizat tu duk mana? Mana hak muhaizatnya? Hak di tubuh Hana ni tak ada semua milik Hana. Hak ni hak zahir. Roh Hana milik Tuhan. Siapa dia lagi? Lepas tu Hana miliki apa dia? Hana sendiri tu milik Tuhan tu. Pah. Tuhan nak peracur semua yang ada pada diri Hana. Roh kau apa dia? Dalam masa sekelip mata boleh tak ada. Pah Hana miliki apa dia? Hana sendiri tak ada dah. Hana perlu kepada Tuhan dah. Nah, itu maksud la maujuda. Tuhan memiliki semua kerana dia ada. Kita tidak memiliki sesuatu pun kerana kita tak ada asalnya. Perasaan memiliki ni masalah juga kadang-kadang. Kita rasa kita berhak. Kita rasa kita layak. Kita apa dia? Kerana apa? Kerana kita rasa kita ada benda. Kita ada. Tuhan ada. Kita ada. Hak tu jadi nak tekan dengan Tuhan semacam. Tak boleh terima lagu ni cara kata la maujuda illallah ni. Tiada yang wujud kecuali Allah Ta'ala. Maknanya wujud secara hakiki. Wujud sungguh-sungguh. Tuhan sahaja wujud. Nah, orang sufi nak ajar jangan rasa memiliki. Memiliki ini, perasaan memiliki ini wujud kerana kita rasa kita ada. Barulah kita boleh memiliki. Nah, kalau kita rasa kita tak ada, kita pandai pun kita tak rasa kita pandai. Kita ada pengaruh, kita tidak rasa pengaruh kita. Kita orang bisa, kita tak rasa kita bisa. Sebab apa? Hamba tak ada, ni milik Allah Ta'ala. Sufi nak ajar lagu tu. Perangai takabur, rasa ego, rasa gapo kerana dia rasa dia miliki. Sebab apa kita rasa kita besar diri? Sebab kita rasa kita hebat. Kita rasa kita hebat. Sudah. Dok main kita gak. Tu dipanggil ananiyah. Keakuan. Semua dok ngaku aku belaka. Siapa dia buat benda ni? Aku. Ni hak siapa dia? Aku. Siapa dia pandai ni? Akulah pandai. Aku. Tuhan dok mana masa tu? Maka lupa kepada Tuhan, ingat kepada aku. Maka benda yang nak keluar daripada perasaan orang mukmin, aku paling payah sekali. Duduk jadi tasawuf pun warung, duk rasa aku lagi buat warung. Tak lupa lagi. Duduk mengatik sebut nama la ilaha illallah. Duk rasa aku lagi, duk berzikir. Siapa bila nak rasa Tuhannya? Rasalah Allah Ta'ala. Lagu mana? La maujuda illallah. Tak ada dah kewujudan ini kecuali Allah. Semua ini adalah cerita Allah. Tuhan nak menzahirkan diri dia kepada makhluk, maka dizahirkan makhluk. Nampaklah cerita Tuhan. Cerita apa? Tuhan ni hebat, Tuhan ni mendengar, Tuhan ni melihat, Tuhan ni gapo. Sebab tu orang sufi, kalau orang duk tengok dia, dia tak rasa orang tengok dia. Dia kata Tuhan duk tengok hamba dah. Katanya ada lagu tu kata di balik mata kau yang memandangmu. Di balik mata sebenarnya Tuhan yang memandang kita. Bukan pandai kita, dia pandai dia juga sebenarnya. Ni muhaizat ni siapa dia juga, milik dia juga. Kalau kita gak seperti seorang duduk dalam satu bilik, kakak dia belakang. Payah belakang, dia tengok dia juga, bukan orang lain juga. Tu, orang-orang sufi nak melenyapkan sifat mazmumah. Tak siapa perikat ni, mazmumah akan ada lagi. Tak siapa perikat hilang kewujudan diri, selagi itulah mazmumah tu ada, selagi itulah syirik khafi tu ada di dalam perbahasan ilmu sufi, bukan perbahasan ilmu tauhid. Ilmu sufi, maka dia kata selagi mana kita tidak fana, selagi itulah tidak berlaku tauhid. Yakni setunggal
kehebatan wujud di alam hakikinya adalah Allah. Kita kalau tengok ramai-ramai ni ada orang tengok so ya sebenarnya. Tuhan belaka-laka yang menciptanya. Kita kerana terlalu lemah pandangnya mata, kita tengok kesorang-sorang, banyaknya. Seperti pitih sejuta. Pitih sejuta. Ada orang tengok seria, ada orang tengok sejuta. Sejuta ni sejuta ria juga. Terdiri daripada sejuta kali satu. Satu ya sebenarnya. Nombor ni sebenarnya satu ya. Tetapi apabila dia duduk dua, orang nampak dua kadang-kadang. Ada orang nampak satu. Cuma dia dua kali ya. Satu ya sebenarnya. Seria tu ya. Cuma dua kali go seria. Orang panggil dua ria. Bukan dua pun. So ya seria tu. Satu. Angka ni sebenarnya satu sebenarnya. Maka dalam banyak-banyak itu adalah cerita satu. Cerita satu. Hari ni anak pakai serban. Pukul gambar. Hari esok pakai topi sudu pula. Pukul gambar. Sorang cerita dia nya. Tapi suruh bermacam-macam. Kita tidak kata makhluk ni Tuhan dah. Jangan tergambar makhluk ni Tuhan pula. Nah. Maka semua makhluk itu adalah kesan, tanda, mazhar, tempat zahir tajalli Allah Ta'ala. Maka kalau orang mendalami di dalam pandangan mata hati dia, maka dia tidak akan nampak sungguh-sungguh. Masing-masing akan boleh rasa sendiri, dia akan rasa sungguh. Oh, nampak sungguh. Maka apabila orang siapa perikat lagu ni, dia tak akan marah kat orang. Dia tak akan berdeki dengan orang. Dia tak akan rasa sombong. Dia tidak akan habis mazmumah dia lenyap dalam diri dia. Bahkan diri-diri dia sendiri pun lenyap dah. Lagu mana cara nak buat? Kena ajar. Dia tak mari dengan sendiri. Ada orang mari dengan diri sendiri. Tengah makan conek tepung tu apa khabar mari fana boleh. Tetapi cara berlakulah. Kena mengaji di bawah latihan guru. Guru akan tekan kita. Kita duk sebut perkataan ni la maujud dalam rasul kali kita jadi tak khabar. Tak khabar ke mana? Semua itu Allah Ta'ala berlaku. Nah, kita hok jadi tak sabar nak marah gini balah gagal gepar bercekoh ni kerana lupa Allah, ingat diri kita. Diri kita yang hebat. Nah, jumpa Allah. Nemo wak kena kat ambo. Orang sopi. Nah, siapa dia? Syekh Haziq Bustami kau siapa dia? Orang sopi ni nak kata dia ni duk tengok Tuhan semacam ada orang wak main ke dia ya. Dia jalan tengah jalan. Orang panggil. Mari kawin tu, mari tu. Kawin tu mari. Dia buat jamu yang makan. Acu dia siapa? Tuan rumah tu kata. Cu tengok tu. Orang lapar nak mari makan nek, mari makan nek kita. Saat ni awak panggil. Saya mari. Saja je nak main perasaan kawin tu. Gigi. Tak seduk koyak lah nak makan nek. Kawin tu pergi. Pergi jalan panggil pula. Mari. Setelik mari pula. Siapa belah-belah kali buat KJL lagu tu. Orang supi tu marah tak marah. Tengok perangai dia. Kita rasa awak sekali kita. Tuhan duk mana masa ni? Tak nampak Tuhan dah. Aku nampak mu pasal kakak ni jahat supaya setan. Ada awak gamuk lagu tu. Tidak mu panggil aku saat ni. Lepas tu mu kata lagu ni. Gocoh gaya kepala. Tak sahur. Setara tak sahur. Setara tu. Nah. Tapi nak buat ajar lagu ni. Zikir ni. Maka orang pekoh tak erti bab ni. Orang tauhid tak erti bab ni. Orang nahwu tak erti bab ni. Tak semua alim ulama pandai dalam bab zikir. Dia kena cari ahli-ahli dia sangat pandai di dalam nak masuk ke zikir ataupun ingatan Allah dalam hati kita. Kadang-kadang terlalu kuat ingatan sehingga lupa diri kita. Seperti orang gila kepada seseorang. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada gapo kerana teringat ke orang rumah dia. Apa? Lupa diri dia, ingat kepada benda itu. Maka supi nak buat lagu tu lah. Mu apabila ingat Tuhan, mu jadi jurus lalu. Mu kalau terlupa Tuhan, tak sedok koyak, tak sedok buatlah tasawuf. Dok buat sobar. Tak sah buatlah sobar ni kalau mu tak ingat Tuhan ke. Ya orang boleh sobar ni kalau orang kata tak ingat Tuhan. Ya, mari sebentar, senyap selalu. Tak kata gapo, tak tik, tak gapo. Kereta baru beli, baru apa kapek. Berak hujan. Allah hujan dah, sudah. Basah habis. Tuhan buat. Senyap selalu.
Tak kata gapo, tak kritik, tak gapo, tak berani ketagak-agak. Rasa bersalah pula kalau bunyi. Bunyi dari hati pun rasa bersalah dah. Tu kalau ingat Tuhan. Manusia ini punca segala mazmumah itu adalah lupa Tuhan. Nah.